Okey, cuba fikir balik. Lepas bertahun-tahun kita kat sekolah, apa je yang betul-betul lekat kat kepala? Sijil yang kita gantung kat dinding tu ke? Atau ada sesuatu yang lebih dalam? Hari ni kita nak kupas habis-habisan apa sebenarnya maksud pendidikan berkesan. Percayalah, konsep ni mungkin akan ubah cara anda pandang pembelajaran. So, jom kita terus terjah soalan paling asas. Apa matlamat sebenar pendidikan? Cuba kita tolak tepi sekejap semua buku teks, semua peperiksaan. Apa tujuan sebenar dia? Sebab jawapan untuk soalan ni, itulah yang akan jadi kunci untuk semua perbincangan kita. Baiklah, jom kita mulakan dengan definisinya dulu. Apa sebenarnya pendidikan berkesan ni? Okey, menurut sumber kita, ia digambarkan sebagai satu proses. Proses untuk apa? Pertama, capai objektif. Kedua, kuasai kemahiran. Dan yang paling penting, gunakannya dalam kehidupan sebenar. Nampak tak? Fokusnya bukan setakat habiskan silibus atau lulus periksa. Bukan. Tapi apa yang jadi selepas tu. Kat sinilah anjakan pemikiran yang paling besar sekali. Dan anjakan pemikiran ni, ia memaksa kita ubah fokus kita secara total. Daripada kita cuma tengok soal kehadiran, kepada kita menilai prestasi yang sebenar. Betul, sebab selama ni kita macam terperangkap dengan ukuran macam peratusan kedatangan, kan? Tapi fikir betul-betul, adakah datang kelas, duduk kat kerusi tu, automatik bermakna kita sedang belajar? Menurut sumber kita, jawapannya langsung tidak. Inilah perbezaan paling ketara. Tengok cara lama, kita fokus pada kehadiran. Datang, duduk, dengar, boleh kata ia agak pasif. Tapi pendidikan berkesan ni, dia tuntut hasil pembelajaran. Maksudnya, bukti yang jelas, yang aktif tentang apa yang kita sebenarnya tahu dan boleh buat. Jadi, satu tu pasal penuhkan kerusi dalam kelas, yang satu lagi ni pula pasal penuhkan minda kita dengan kebolehan yang boleh diguna pakai. Jadi, macam mana kita nak dapatkan hasil macam ni? Prosesnya sebenarnya boleh dipecahkan kepada 3 teras utama yang sangat penting. Okey, bayangkan macam ni lah, kita nak belajar masak. Senang kan? Langkah pertama, capai objektif. Maknanya, kita belajar resepi kek. Dapat tahu bahan-bahan, cara buat, settle. Langkah kedua, kuasai kemahiran. Ini bukan setakat baca resepi tau, tapi kita betul-betul faham macam mana nak adun, kenapa suhu oven tu penting, apa tekstur yang kita nak, kita mahir. Dan langkah ketiga, yang paling best, aplikasi dalam kehidupan sebenar. Maksudnya, kita bukan je boleh buat kek ikut resepi tu, tapi kita dah cukup faham sampai boleh ubah suai resepi tu, atau cipta je kek baru kita sendiri. Nampak tak perjalanan dia tu? Jadi, ketiga-tiga langkah ni, ia macam membina satu jambatan yang kukuh. Dari dunia teori dalam buku ke dunia realiti. Ia bawa ilmu tu keluar dari kelas, terus masuk ke dalam hidup kita. Itulah dia punya magic. So, kenapa semua ni penting sangat? Kenapa kita kena ubah cara kita berfikir? Sebabnya mudah je, pada akhirnya, apa yang kita ukur adalah hasilnya. Dan ayat ni merumuskan segalanya dengan begitu padat sekali. Ia adalah tentang hasil pembelajaran, bukan sekadar kehadiran. Maksudnya, nilai sebenar pendidikan tu bukan diukur dengan berapa jam kita duduk dalam kelas. Tak. Tapi ia diukur dengan kebolehan yang berjaya kita bina. Atau kalau kita nak ringkaskan lagi, bayangkan macam satu formula. Pendidikan bersamaan dengan aplikasi bukannya sekadar pengumpulan maklumat. Fikir macam ni, maklumat tu cuma bahan mentah. Aplikasi itulah produk yang dah siap. Jadi, inilah ujian yang sebenar-benarnya. Soalannya bukan lagi apa yang awak dah hafal. Soalannya dah bertukar menjadi apa yang awak boleh buat dengan ilmu yang awak ada. Boleh tak awak gunakannya? Boleh tak awak selesaikan masalah dengannya? Atau lagi hebat, boleh tak awak cipta sesuatu yang baru daripadanya? Itu baru betul-betul beza. Dan semua ni membawa kita kepada satu persoalan besar untuk kita renungkan. Kalau hasil pembelajaran adalah kayu ukur yang sebenar, adakah sistem pendidikan yang kita ada hari ini betul-betul mengukur benda yang betul? Dan kalau jawapannya tidak, apa agaknya yang perlu kita ubah? Satu soalan yang besar kan? Cuba fikir-fikirkan.